Tak ada apa-apalah. Kucing je kot. Loh, aduh, penatnya. Kucing ni buat terkejut je. Betul? Lemah semangat Rara. Comelnya! Tengok, kucing pun lari takut. Kucing nampak arah macam raksasa. Apa? Mari sini. Kejar abang. Raksasa kejar. Tolong. Dah tu. Penat lagi tengok. Cuba duduk diam-diam kejap. Ini tak. Asyik nak gaduh macam kucing dengan tikus. Tahu pun. Mestilah. Aki kan pernah cerita dulu. Betul. Ara pun ingat. Aki, ada cerita kucing lagi ke? Aki. Cerita kucing hutan ada? Ada kot. Baru Aki teringat. Cerita kucing menjadi hakim. Cerita lagi. Ceritalah. Yelah. Pada zaman dahulu, dah lama aku idamkan je. Mari kita tangkap ikan. Kau tangkap seekor, aku tangkap seekor. Jomlah. Tapi macam mana nak tangkap ikan? Kau tahu ke? Jom kita ke sungai tu. Kita cuba tangkap sama-sama. Aduh. Ini semua pasal kau. Tak tahu duduk diam. Aduh, maafkan aku. Aku gembira sangat tadi. Hingga tak perasan yang tahan aku pijak dah berkah. Kenapa macam terkejut? Tak pernah tengok kucing ke? Bukan macam tu. Sebenarnya kami memang nak pergi jumpa kau, kucing. Betul tu. Oh, iya ke? Apa hal? Oh, begitu. Jadi maksudnya dalam satu masa kamu sama-sama nampak ikan tu? Ya, betul. Tapi sebelum aku sampat mengambilnya, kera kecil telah sembah dulu. Jadi aku yakin ikan ini hak aku sebab aku pegang dulu. Jangan kau yakin sangat. Kita tengok apa kata kucing. Dah. Jangan gaduh-gaduh. Biar aku fikir sebentar. Sedapnya. Jadi, siapakah sebenarnya yang berhak ke atas ikan tu, kucing? Sabar. Tunggu sebentar.
Kau kena adil. Kau perlukan ini. Apa tu? Inilah dacing. Ia digunakan untuk timbang dan bagi sama rata sesuatu barang. Sebagai contoh... Nampak? Nampak apa? Hish, kau ni. Nampak kan dacing menjadi seimbang? Jadi? Jika aku bahagi dua ikan ni, kepala letak kanan, ekor pula belah kiri. Dacing jadi seimbang. Dapatlah kau berdua ikan sama rata. Betul? Tapi dacing tak seimbang pun. Kepala ikan lebih berat. Betul lah. Aku tahu. Bahagian ekor pula yang lebih berat nampaknya. Alah. Boleh jadi ni. Ikan kita dimakannya. Ya, sakit hatiku tengok. Ini semua pasal kau. Nak kucing jadi hakim. Aku pula. Kau pun setuju? Sedapnya ikan ni. Dah seimbang. Apakah yang telah kau lakukan, kucing? Jangan persoalkan apa yang aku buat. Dah janjikan. Sekarang aku tinggalkan 2 tulang ikan yang seimbang. Ini keputusan aku. Itulah tamak dan asyik sibuk bertengkar. Akhirnya semua melepas. Mana kau tahu, Kancil? Aku dah lama perhatikan kejadian tadi. Patutnya kau kongsikan tu, bukannya berebut. Sekarang dua-dua tak dapat makan. Kucing juga untung. Kami malu dan menyesal dengan perangai kami. Dah terlambat. Ikan pun dah tinggal tulang. Kalah jadi abu, menang jadi Arab. Wah. Kenapa kucing buat kita macam ni? Kita percayakan dia. Tapi Dalam hidup, kalau selalu tamak, tak boleh bertolak ansur, tak nak berkongsi rezeki, kita akan rugi. Betul kata Kancil. Lain kali, kalau ada apa-apa permasalahan di dalam hutan, cari Kancil. Kancil bijak, adil dan penuh muslihat. Dia boleh selesaikan banyak masalah. faham tu, Pai. Eloklah kau berdua berbaik dan hidup sebagai satu keluarga.
Aku berjanji, aku tak akan berebut lagi. Hai. Apa yang gembira sangat ni? Berani kau datang semula, kucing? Akan bermusuhanlah selama-lamanya. Begitulah ceritanya. Kucing tu bukan jadi hakim, tapi ambil kesempatan. Dia yang nak makan ikan tu. Tahu tak apa? Kalau Aris jadi kucing, Aris pun mesti makan ikan tu. Mana boleh? Itu bukan makanan abang. Abang kena minta izin dulu. Tak payah. Ikan tu upah abang sebagai hakim. Langsung tak dapat makan ikan. Kucing yang untung. Betul. Orang lapar lah. Nak makan? Makan cokodok pisang ni dulu. Bila sampai di atas, baru kita makan nasi. Baik, Aki. Aku Lara. Ikan keke. Itu bukan ikan keke. Ikan keke mak ilai. Ikan gelama mak ilai. Sungguh kacak abangku amboi. Senyum manis ketawa mengilai. Ikan keke mak ilai. Ikan gelama mak ilai. Merah-merah buah delima. Hilang bersama cokodok pisang. Adikku cantik bila kenyang. Kalau lapar jadi harimau garang. Abang? Jangan takut. Ikan keke mak ilai. Ikan gelama mak ilai. Kesana kesini cucuku amboi. Tuntut ilmu usahlah lalai. Ikan keke mak ilai. Ikan gelama mak ilai. Kesana kesini adikku amboi. Tuntut ilmu usahlah lalai. Dah kenyang? Mari kita sambung jalan. Jauh lagi ke, Ki? Separuh jalan je lagi. Sedar tak sedar, separuh bukit kita dah daki. Iya. Alah, tak sangka arah daki setinggi ni. Macam tak penat pula. Yelah, sebab dah dapat makan kan? Kalau tidak, macam-macam arah menengok. Penat lah, betul lah, dahaga. Tapi bila dah sampai sini, seronok pula. Abang pun sama seronok kan? Dapat makan. Jadi janganlah bising. Dah, jangan gaduh-gaduh. Jalan terus. Nak sampai cepat kan? Hati-hati, Aris. Hati-hati jalan tu. Jauh lagi kaki. Tak, dah nak sampai.
Sikit je lagi. Dari tadi sikit lagi. Sikit lagi. Sampainya tak pun. Arah dah penat ni. Sabarlah. Kejap lagi sampailah. Cepat jalan. Dah nak dekat dah. Dengar tak bunyi apa tu? Oh. Itu macam bunyi air terjun. Wow, cantiknya. Air terjun. Suka? Suka sangat. Ini pertama kali Ara tengok air terjun depan mata. Aris pun. Air terjun. Korang je lah main. Dulu masa Aki seusia korang, dah puas main dan mandi-manda di air terjun. Ai, tak bahaya ke? Tak, sebab Aki teman Mak Aki basuh kain baju. Orang dulu-dulu air terjun ataupun sungai lah tempat dia orang basuh kain baju. Sebab pasal basuh kain baju, teringat Aki cerita kisah kuda dan keldai. Ada cerita? Ceritalah Aki, ceritalah. Cepat Aki. Ya, sabar. Ceritanya begini. Pada zaman dahulu, Kuda, aku nak berhenti rehat sekejap. Aku penat sangat. Rehatlah. Aku tunggu kau di depan sana. Sana ada rumput untuk aku makan. Hai. Oh, kau Kancil. Ingatkan apa tadi? Maafkan aku. Aku tak ada niat nak ganggu kau tidur. Tak mengapa. Kau buat apa di sini? Aku memang tinggal dalam hutan ini. Aku selalu nampak kau lalu sini dengan membawa bungkusan pakaian yang sangat berat. Mesti kau penat, kan? Kesian kau. Memang penat. Tapi ia dah menjadi satu tugas pada tuan aku. Aku kena bawa semua kain-kain kotor ni ke sungai. Ya, tapi kau pun kena jaga kesihatan. Kalau kau sakit, macam mana? Tuan kau juga yang susah. Tahu, tapi aku dah terbiasa. Terima kasih ambil berat pasal aku. Sama-sama. Keldai, selalu kau bersama seekor kuda. Mana dia? Oh, dia di depan sana sedang makan rumput. Cepat
Cepatlah kedai. Cukup-cukuplah rehat tu. Nanti lambat. Hai kuda, bukankah kau berkawan baik dengan si keldai? Ya, betul? Jadi, tolonglah dia angkat bungkusan pakaian tu. Taklah keldai kepenatan sendirian. Oh, itu bukan kerja aku. Kerja aku bawa tuan aku ke mana je dia nak pergi. Kerja si keldai bawa bungkusan itu dari kampung ke sungai dan kembali. Apa salahnya tolong? Kau nak cakap apa pun, cakaplah. Aku tak kisah. Cepat keldai. Hari dah nak hujan. Tak boleh diharap. Alamak! Dah hujan! La! Tak boleh jadi ni. Hujan semakin lebat. Aku kena cari tempat berteduh. Kalau tidak, basah semua kain-kain ni. Hai, kalau basah kain-kain ni, makin beratlah beban aku bawa. Habis basah kain-kain ni. Beratlah aku nak angkat nanti. Aku tak sengaja. Aku nak tumpang berteduh. Jangan marah. Cepat kuda, kita ke sungai. Dah lambat ni.